Salam sejahtera dan hai semua, nama saya Velanisa Avila. Hari ini saya ingin berkongsi tentang isu semasa iaitu hedonisme dan budaya barat yang semakin diagungkan dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan remaja. Isu ini berkait rapat dengan subjek pendidikan moral tingkatan 4 Unit 2 iaitu Peribadi Mulia Hiasan Diri dan tingkatan 5 Unit 2 Ukir Nama di Mata Dunia Jati Diri Berpisah Tiada. Sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan hedonisme? Hedonisme ialah satu gaya hidup yang mementingkan keseronokan, hiburan dan kepuasan diri semata-mata tanpa memikirkan kesan terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Manakala budaya barat merujuk pada budaya luar yang berasal dari negara barat. Tidak semua budaya barat adalah negatif. Namun, terdapat segelintir budaya yang bercanggah dengan nilai moral dan budaya masyarakat kita. Antara isu yang sering berlaku ialah remaja terlalu mengagungkan budaya barat sehingga meniru cara pemakaian, percakapan dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai masyarakat Malaysia. Apakah punca berlakunya perkara ini? Puncanya ialah pengaruh media sosial. Remaja mudah terdedah dengan kandungan dari luar negara melalui platform seperti YouTube, TikTok dan Instagram. Selain itu, kurang penghayatan nilai moral dan jati diri juga menyebabkan seseorang individu terikut-ikut dengan budaya yang tidak sesuai. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya. Hal ini kerana remaja mudah terpengaruh dengan rakan dan ingin mencuba benda baharu. Isu ini memberi beberapa kesan negatif. Kesan yang pertama ialah jati diri dan identiti negara semakin terhakis kerana masyarakat lebih mengagungkan budaya luar berbanding budaya sendiri. Kedua, nilai moral dalam diri boleh merosot apabila seseorang menganggap sesuatu yang salah sebagai perkara biasa. Ketiga, hubungan dengan keluarga dan masyarakat boleh terjejas kerana terlalu mementingkan hiburan dan keseronokan. Jadi, apakah cara untuk mengatasi masalah ini? Pertama, kita perlu mengamalkan nilai moral dalam kehidupan harian seperti bertanggungjawab, rasional dan harga diri. Kedua, ibu bapa dan guru perlu membimbing remaja supaya bijak memilih pengaruh yang positif. Ketiga, kita perlu menghargai budaya dan identiti negara sendiri agar jati diri sentiasa terpelihara. Kesimpulannya, hedonisme dan budaya barat yang tidak sesuai boleh memberikan kesan negatif kepada masyarakat jika tidak dikawal. Oleh itu, kita perlulah mempunyai jati diri yang kukuh dan mengamalkan nilai moral dalam kehidupan agar menjadi individu yang berperibadi mulia serta mampu mengharumkan nama negara di mata dunia. Itu saja untuk perkongsian hari ini. Jangan lupa like, komen dan share video ini. Itu saja daripada saya. Bye!